Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada kawan tanya, kalau geng sukarelawan ni ada tak bonus? Ada tak pernah dapat bonus daripada kerajaan? So ada dua kategori bonus lah untuk geng-geng sukarelawan ni yang pernah kita dapat. Satu kita panggil bounty. Bounty ni adalah sagu hati tahunan lah. Selalunya hujung tahun lah dibayar bounty. Bounty ni dia ada pelbagai amount. Ada yang RM90, RM180, RM270, RM360 ataupun paling mahal sekali RM520. So amount-amount ni adalah mengikut kategori penglibatan kita untuk tahun tersebut lah. Okay, kalau kata yang paling tinggi RM520 tu, yang tu selalunya pelibatan antarabangsa yang kita hadapi latihan bersama. Contoh latihan bersama untuk Urban Search and Rescue, USAR, bersama Singapura, bersama Brunei, Indonesia, buat latihan bersama. Dan yang tu dapatlah harga tinggi sikit. Kalau lagi banyak latihan, lagi banyak imbuhan yang dibagilah, bonus tahun tu lah, bounty tu lah. So selalunya bulan 10, bulan 11, pejabat dah sibuk lah untuk kumpulkan maklumat semua anggota-anggota. Kemudian bulan 12 dah ada bounty. Itu satu. Dan yang kedua, ada sekali tu kita dapat sagu hati semasa Aidilfitri. Ada sekali kita pernah dapat. Itu sagu hati Aidilfitri untuk semua pasukan sukarelawan. Itu daripada polis sukarela, tentera sukarela, kemudian kita ada rela, APM dan semua agensi sukarela yang lain. Itu ada dapat sekali seumur hidup. So itu antara bonus lah. Kalau kerajaan, kalau staf kerajaan kita panggil bonus kan. Yang ni antara wang sagu hati yang kita pernah dapat sepanjang menyertai pasukan sukarelawan ni. Pernah dapat tak? Ada siapa ada pengalaman mendapat bonus ni? Kalau ada, boleh komen dekat ruangan di bawah.